Salam sejahtera. Nama saya Lo Insing dari SDKC Chongtak, kelas tahun 5M. Pada hari ini, saya ingin berkongsi resensi sebuah buku yang bertajuk Tiang Si Ubi. Hasil karya penulis Hanafia Abdul Latif. Buku ini merupakan sebuah cerita yang menarik dan penuh dengan nilai murni. Ceritanya mudah difahami serta sesuai dibaca oleh murid sekolah rendah. Cerita ini mengisahkan tentang Pak Mamat yang rajin berkebun di kebunnya. Terdapat pelbagai jenis tanaman seperti ubi kayu, pokok cili api, pokok pinang, dan pokok kelapa. Semua pokok hidup subur di kebun Pak Mamat. Namun begitu, pokok cili api suka mengejek ubi kayu. Pokok cili api berasa dirinya lebih hebat kerana mempunyai banyak buah yang boleh dilihat pada dahannya. Pokok cili api berkata bahawa ubi kayu tidak mempunyai buah dan kelihatan biasa sahaja. Semut yang melihat keadaan itu berasa kasihan terhadap ubi kayu kerana sering diejek. Walaupun begitu, ubi kayu tidak marah. Ubi kayu tetap tenang dan rendah diri. Lalu, ubi kayu berkata, "Aku suka bekerja, tiang-tiang yang penting orang melihat hasil usaha kita, bukan apa kita kata." Kata-kata ubi kayu itu membuatkan semut kagum akan sikapnya yang sabar dan tidak suka bercakap besar. Pada suatu hari, pokok cili api akhirnya mengetahui di mana ubi kayu menyimpan isinya. Pak Mamat datang ke kebun lalu mengorek tanah dan menarik keluar tongkol-tongkol ubi yang sebesar lengan. Terengah mulut pokok cili api apabila melihat begitu banyak si ubi kayu yang tersimpan di dalam tanah. Pokok cili api berasa malu kerana selama ini telah memandang rendah terhadap ubi kayu. Daripada cerita ini, saya mendapat pengajaran bahawa kita jangan memandang rendah terhadap orang yang pendiam. Orang yang diam tidak semestinya lemah atau tidak hebat. Kadang-kadang, mereka mempunyai banyak kelebihan dan kebolehan yang kita ditunjukkan kepada orang lain. Selain itu, cerita ini juga mengajar kita supaya tidak bercakap besar dan tidak mengejek orang lain. Yang paling penting ialah hasil usaha yang sikap rajin kita. Saya sangat suka buku Tiang Si Ubi kerana jalan ceritanya menarik dan memberikan pengajaran yang sangat baik kepada pembaca. Saya berharap rakan-rakan yang membaca buku ini dan mencontohi sikap rendah diri seperti ubi kayu. Sekian, terima kasih.